Debaran PRN Johor kini memasuki fasa penentuan apabila proses pengiraan undi sedang giat dijalankan di pusat penjumlahan undi. Bagi mengetahui perkembangan terkini, kita terus saja berlintas langsung bersama Fahmi Tajuddin di Pusat Media SPR Iskandar Puteri. Fahmi, apa perkembangan terkini di sana? Perkembangan terkini PRN Johor ke-16. Assalamualaikum, salam sejahtera Sri dan Fatin serta semua penonton setia Buletin TV9. Saya Fahmi Tajuddin ketika ini berada di Pusat Media SPR di Iskandar Puteri. Bawakan perkembangan langsung Pesta Demokrasi PRN Johor ke-16 yang secara rasminya proses pengundiannya menutup tirai secara rasmi pada jam tepat 6 petang tadi, melibatkan 1076 pusat pengundian, membabitkan 4,889 saluran. Dan pada ketika ini di Pusat Media SPR kami masih lagi menantikan jika terdapat sebarang sidang media yang akan berlangsung, kerana kami difahamkan sepatutnya pada jam 4.30 petang tadi berlangsungnya satu sidang media namun ditunda, dan sekali lagi pihak media difahamkan bahawa sidang media berkenaan dengan keputusan rasmi akan dilakukan sekitar jam 10 malam nanti. Dan seperti apa yang dilaporkan sebentar tadi oleh Asri dan juga Fatin, di mana setakat jam 5 petang, SPR telah pun mengeluarkan kenyataan berhubung peratusan keluar mengundi yang mencatatkan 67.44% berbanding pada PRN Johor pada tahun 2022 yang hanya mencatatkan 53.13%. Dan kami difahamkan peratus keluar mengundi tertinggi melibatkan beberapa DUN termasuk di Sri Medan, Semarang dan juga Sedili. Di Sri Medan 77.2%, manakala di Semarang 76.8% dan di Sedili 74.3%. Manakala terdapat 3 DUN yang mencatatkan peratus keluar mengundi terendah melibatkan Perling 60.6%, Setulang 60.5% dan Bekok 58.9%. Dan bilangan keluar mengundi yang dinyatakan oleh SPR setakat jam 5 petang tadi, sejumlah 1.8 juta pengundi telah pun keluar mengundi, berbeza dengan PRN penggal lalu di mana 1.3 juta pengundi dinyatakan keluar. Dan sudah tentu tumpuan pada ketika ini adalah untuk melihat sendiri penutupan pusat pengundian dan juga proses pengiraan undi untuk mengetahui ataupun untuk yang bakal menentukan mana-mana parti yang boleh membentuk kerajaan negeri dengan majoriti mudah. Dan saya yakin rakan saya Ridwan Rushdi Azri Roslan yang difahamkan berada di Pusat Informasi dan Pusat Gerakan Barisan Nasional BN di Johor Bahru ada ceritanya. Jadi mungkin Ridwan, kongsikan sedikit laporan anda di sana. Baik, terima kasih Fahmi. Ketika ini seperti yang dimulakan, saya berada di Badan Perhubungan Awam Negeri Johor, Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, bagi membawakan kepada anda keadaan terkini, situasi terkini pada ketika ini. Dan kita baru saja sebentar tadi Setiausaha Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki baru saja mengumumkan bahawa ketika ini Barisan Nasional sedang mendahului kiraan undi dengan 46 kerusi berbanding Pakatan Harapan dengan 9 kerusi. Dan jika kita boleh lihat di skrin di belakang saya ketika ini, kita dapat lihat di Buloh Kasab ketika ini Barisan Nasional sedang mendahului dengan 163 majoriti. Begitu juga di kerusi-kerusi panas yang dikatakan sebelum ini, antaranya Bukit Kepong ketika ini majoriti sebanyak 1,368 undi. Kita dapat lihat juga di Gambir 530 majoriti ketika ini Barisan Nasional sedang mendahului. Di Pemanis 445 undi, Barisan Nasional sedang pun mendahului. Di Dun Serum Barisan Nasional juga sedang mendahului dengan 268 undi. Dan sebentar tadi juga Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengumumkan bahawa di mahkota, di Dun Mahkota, undi awal setelah habis dikira sepenuhnya, Barisan Nasional mendapat
3,465 undi, PH 302 undi dan bersama 64 undi. Dan jika anda dapat lihat lagi di skrin ketika ini, antara majoriti yang besar ketika ini, Barisan Nasional sedang mendahului direngit dengan 984 undi majoriti, di mana Barisan Nasional mendapat 1,559 undi. Di Paloh juga sedang mendahului sebanyak 1,392, dan di Mahkota seperti yang saya katakan tadi, ketika ini Barisan Nasional dengan 4,557 undi mendahului dengan majoriti 3,515 undi. Dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda ketika ini, apa-apa keputusan kita harus nantikan keputusan rasmi. Tidaklah keputusan rasmi ini kita akan tunggu dan kami akan bawakan dari masa ke semasa. Saya kira itu saya dahulu apa yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Kembali kepada Asri dan Fatin di Balai Berita Bangsa.